Pagi hari mentari bersinar, burung berkicau riang bernyanyi. Salam pembuka aku ucapkan, semoga perbualan penuh harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Namun diberi Nur Arisah Marah binti Abdul Halim berumur 15 tahun. Saya bersekolah di SMK Gua Perahu yang berada di Kubang Semang, Pulau Pinang. Dalam rakaman video ini, saya dengan berbesar hati ingin berkongsi intipati sebuah novel yang bertajuk Ali bin Abi Thalib. Novel sejarah Islam Abdul Latif Talib yang mengandungi 300 muka surat. Novel ini dikarang berdasarkan kisah Saidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat, sepupu dan juga menantu kepada baginda Rasulullah. Beliau seorang yang berbadan tegap dan sasar tetapi tidak terlalu tinggi. Bermata hitam, alis yang tebal, berkulit coklat dan berjanggut tebal. Beliau seorang yang bijaksana, alim, sastrawan, ahli pidato dan seorang penghafal Al-Quran. Beliau juga sering tersenyum. Saidina Ali bin Abi Thalib telah dibesarkan oleh baginda Rasulullah. Beliau seorang kanak-kanak yang pertama memeluk Islam pada umur 9 tahun. Beliau juga mempunyai isteri yang bernama Fatimah binti Muhammad atau dikenali sebagai Fatimah Az-Zahra, puteri bongsu Rasulullah. Pasangan ini dikurniai 5 orang anak, iaitu 3 lelaki dan 2 perempuan. Beliau selalu menemani Rasulullah berdakwah tidak kira bahaya. Saidina Ali akan mempertahankan Rasulullah daripada diancam atau dibunuh oleh orang musyrikin. Di samping itu, Saidina Ali bin Abi Thalib seorang khalifah yang keempat, Khulafaur Ar-Rasyidin. Beliau memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Pada ketika umat Islam mula berpecah belah dan saling berperang antara satu sama lain, beliau dibunuh oleh Abu Rahman bin Muljam menggunakan pedang yang disapu racun, lalu ditetak pada kening Saidina Ali bin Abi Thalib. Pada 21 Ramadan, Saidina Ali bin Abi Thalib meninggal dunia ketika berumur 63 tahun. Beliau tergolong dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga kerana pengorbanan dan perjuangan menegakkan syiar Islam. Berdasarkan kisah Saidina Ali bin Abi Thalib, kita hendaklah sentiasa berani dan teguh mempertahankan agama Islam. Sebagai contoh, dalam peperangan Khaybar, Badar dan Uhud, beliau turut menunjukkan keberanian luar biasa sebagai panglima Islam. Dalam peperangan Khaybar, beliau telah membuka pintu benteng musuh yang kukuh dan memimpin pasukan Islam ke arah kemenangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.